Kalau kaki kita selalu melecet semasa berlari, berkemungkinan besar saiz kasut kita salah. Jom saya kongsikan. Tapi yang mana belum follow, boleh follow akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, kasut running kita perlukan ruang satu jari sebab kaki kita akan membesar semasa berlari. Kejap. Kalau korang nak beli kasut futsal, kasut bola dan kasut running, boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau beli di TikTok Shop kami. Dapat free shipping dan ada voucher. Yang kedua, midsole lembut menjadikan kaki kita slide ke depan semasa mendarat. Kalau saya ngam-ngam, confirm sakit kaki. Yang ketiga, setiap brand dia adalah line cutting. Asics, Nike, Ortus 8, semuanya tak sama. Kalau kita nak cari, kita kena cari ukuran dalam cm sebab cm paling tepat. Dan yang paling penting, kita kena test dulu kasut tu dan jangan ikut nombor saiz harian. Saiz yang betul akan jadi selesa. Kurang blister, performance confirm naik. So lepas ni jangan hentam saja, beli ikut cm.